perfect, good lah, still on time. Ini salah satu tempat yang agak unik lah bagi kita orang sebab dekat juga dengan tempat saya study. Masa tu pun saya macam, oh dekat dengan UIA. So saya macam interesting nak bagi cabaran lah kepada semua orang yang datang hari ni. Pasti dia agak gemuruh pada awalnya dan seram. Akhirnya keakhiran pada majlis hari ni memudahkan lagi lah semua orang dan menggembirakan semua orang. Everybody find somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. Okay, so basically alhamdulillah kita dah berlangsung majlis daripada pagi pada jam, kalau ikut preparation kita pukul 8 tadi. So saya pun dengan orang kata apa, persediaan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, urusan pun jelas telah diuruskan oleh John. Thank you very much for your help. So saya pun agak puas hati lah dengan baca hari ni, dengan suasana hari ni, keadaan dalam majlis semuanya sangat meriah dengan semua yang terlibat dengan untuk persembahan, tarian, silat dan semuanya lah. Dan yang pastinya kita orang sebagai Raja Sehari menyerikan lagi majlis. Kat tempat ni okay, nice. Majlis jalan smooth lah. Jadi semua okay, semua on time. Saya sangat berterima kasih kepada Emma lah atas kerjasama yang dibagikan. Saya rasa saya start communicate daripada awal selepas saya selesai urusan untuk abang kata booking tempat ni. Dan percaturan setiap urusan tu berjalan lancar atas kerjasama Emma yang mengingatkan setiap perancangan yang kita akan langsungkan sehingga hari inilah. Dan juga terima kasih banyak sebab membantu untuk menyempurna dan memenuhi kriteria yang saya dan juga keluarga saya perlukanlah sepanjang majlis ni. Saya ada 5 bintang dalam saya punya buku. Saya 100%, kalau boleh 100, 300 bintang. Surprisingly semua happy at the end of the day because of the surprising yang dia datang kat sini. Very nice, cantik. Dengan saya pasti diorang banyak gila foto tengah tag kat IG tu. Kita pun tak sempat nak repost lagi ni. Mudah kan? Kahwin je lah. Alright. Thank you so